Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan berkongsi satu sunnah yang sangat mudah untuk diamalkan tetapi sering dipandang ringan, iaitu melewatkan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Umatku sentiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka dan melewatkan sahur." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahawa melewatkan sahur bukan sekadar kebiasaan, tetapi ia adalah tanda kebaikan umat Islam yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa maksud melewatkan sahur? Melewatkan sahur bermaksud kita makan sahur hampir dengan waktu subuh, bukan sejurus selepas isyak atau terlalu awal pada tengah malam. Namun, melewatkan sahur bukan bermaksud melengah-lengahkan sehingga terlepas waktu subuh. Ia dilakukan selagi belum masuk waktu azan subuh. Kenapa sunnah ini penting? Pertama, ia memberi kekuatan fizikal kepada kita. Sahur yang dekat dengan waktu subuh membantu tubuh kita mengekalkan tenaga yang lebih lama sepanjang hari berpuasa. Ini sangat penting, terutama bagi pelajar dan mereka yang bekerja. Kedua, ia membezakan puasa kita sebagai umat Islam dengan puasa ahli kitab. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyebut bahawa perbezaan antara puasa kita dan puasa mereka adalah pada sahur. Ini menunjukkan sahur itu sendiri mempunyai nilai ibadah yang besar. Ketiga, dalam sahur itu ada kerbegatan. Walaupun hanya dengan seteguk air, ia tetap dikira sebagai sahur dan mendapat pahala kerana mengikuti sunnah. Kadang-kadang kita rasa malas untuk bangun lewat sedikit sebelum subuh, lalu kita makan terlalu awal atau terus tidur tanpa sahur. Sedangkan dengan sedikit usaha, kita boleh meraih pahala sunnah dan keberkatan sepanjang hari. Jadi, sepanjang Ramadan ini, marilah kita sama-sama hidupkan sunnah melewatkan sahur. Pasang alam lebih hampir dengan waktu subuh, bangun walaupun hanya untuk minum air dan berniat puasa. Mudah tetapi besar ganjarannya di sisi Allah. Semoga kita tergolong dalam umat yang sentiasa berada dalam kebaikan seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.